Bahkan Nabi SAW menyatakan, siapa di kalangan kamu yang sanggup meraih pahala sebesar bukit Uhud? Siapa di kalangan kamu yang sanggup meraih pahala sebesar bukit Uhud? Siapalah kami ya Rasulullah, kata sahabat, untuk dapatkan pahala sebesar itu. Kamu sebut subhanallah, pahalanya lebih besar daripada bukit Uhud. Kamu sebut alhamdulillah, pahalanya lebih besar daripada bukit Uhud. Lebih besar. Dalam hadis yang lain, penuh langit dan bumi. Bermakna tidak ada hadnya kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh berikan pahala dan gandaan pahala itu pada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, yang tidak terhitung jumlahnya. Minta nak tolong belajar aja.